Lailatul Qadar mu tahu tak bila? Faham? Tak tahu. Boleh jadi awal Ramadan, boleh jadi cuma persentif lebih 20 yang terakhir. Jadi kata ulama, antaranya ditanya kepada Dr. Ahmad Syarbasi. Dia ni pengarang kitab Yas'alu Nakafidin, seorang ulama besar di Mesir. Dia kata orang nak dapat Lailatul Qadar bukan tunggu, bukan tikang, bukan teka, tak payah. Mu beramal setiap malam Ramadan. Dengan solat isyaknya, dengan solat berjemaahnya witir, tarawih, dengan witirnya, kemudian dengan tahajudnya, berdoa, insya-Allah kamu akan dapat Lailatul Qadar. Faham? Kerana Lailatul Qadar akan diberi semalaman dalam sebulan. Beramallah kamu. Dapat Lailatul Qadar bukan ada tanda. Tak usah kena tipu. Wita kok tikak bila pokok pinang nak jatuh dalam telaga. Tak, tu bodoh belaka. Bukan malaikat mekabah. Okey, baik bro. Lailatul Qadar lah ni. Bukan. Tak payah tunggu, tak payah tanda, tak payah. Beramal setiap malam. Kena malam Lailatul Qadar, Allah gandakan apa yang kamu amalkan seperti 1000 bulan. Dan kena ketika itu kamu berdoa makbul. Nampak? Dah bulan lain tak makbul, kena faham baik. Maknanya setiap malam makbul, lebih-lebih lagi malam Lailatul Qadar. Itu maksud dia.